Bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, jom saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan satu momen yang sangat indah yang akan tuan-tuan hadapi ketika mana binatang sembelihan. Satu perkara yang boleh kita lakukan tuan-tuan dan puan-puan ketika mana kita berdepan dengan binatang sembelihan korban kita, tuan-tuan berdoa dan mohonlah keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita melihat darah korban itu mericik keluar, tuan-tuan, minta dengan Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, halalkan segala apa yang kami lakukan, bebaskan segala apa yang ada di tubuh kami ini daripada api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita tahu, Nabi melarang ataupun sunnah baginda Rasulullah tidak mencabut bulu-bulu daripada badan ataupun kuku di sepanjang 10 awal bulan Zulhijjah bagi mereka yang berkorban, kerana ingin membebaskan seluruh badannya daripada api neraka. Jadi esok kelak tuan-tuan, kalau sampai masa untuk berkorban, duduk di hadapan binatang korban kita, lihat ianya disembelih, lihat darah yang keluar, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ini korban aku pada tahun ini, kami persembahkan kepada Engkau. Ya Allah, terimalah ia, luaskanlah rezeki kami, jadikanlah ia salah satu yang akan menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Moga Allah menerima ibadah kita. Siapa yang masih lagi ada peluang untuk berkorban, silakan berkorban. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.